Ramai yang masih meletakkan emas sebagai tempat beranakkan duit dan bukan sebagai tempat simpan. Cuba kita bayangkan, si Ali ni dia simpan emas 1 gram sahaja dengan harga RM630. Harga naik dia jual. Nanti bila harga emas turun balik, si Ali beli semula. Dan pula untuk si Badrul, konsisten simpan 1 gram setiap bulan. Harga emas naik ke, harga emas turun ke, konsisten nak capai 1 gram. Mungkin selepas setahun simpan, anggap harga emas naik 10%, sekitar naik sampai RM700. Ali ada 2 gram. Itu sahaja simpanan yang dia ada. Badrul pula ada 12 gram. Adakah dengan kenaikan harga emas naik lebih 10%, si Ali dikira untung? Semestinya tidak. Kita dapat lihat si Badrul lagi banyak untung sebab dia konsisten. Badrul letakkan emas sebagai tempat simpanan, bukan hanya tempat untuk beranakkan duit. Jadi anda nak konsisten tambah simpanan atau nak bermain dengan emosi dengan harga emas? Kalau nak saya bantu, isi korang sign up di bio, saya bimbing sebaik.